Resipi campak-campak edisi Ramadan, telur goreng kicap pedas. Jom kita buat. Okey, dah masuk hujung-hujung puasa ni mesti nak menu yang simple kan. So kita buat telur goreng kicap pedas je. First kali gorengkanlah telur. Lepas tu minyak yang sama atau kalau banyak minyak kurangkan sikit, masukkan irisan bawang merah. And then masukkan juga irisan bawang putih, masukkan sedikit halia. Lepas tu kita tumiskan dia sampai naik bau. Kita masukkan pula potongan cili padi. Kalau nak kurangkan cili padi pun boleh, takut pedas. Ni pun cili kisar, kalau tak suka pedas sangat boleh kurangkan. And then kita masakkan cili kisar tu sehingga garing sedikit ataupun masak. Lepas tu kita masukkan sos tiram. And then kita masukkanlah kicap manis. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia. Kalau tengok kuah tu macam terlalu pekat, kita bolehlah tambahkan sedikit air. Barulah sedap, ada kuah-kuah sedikit kan. And then kita kacau-kacaukan dia. Lepas tu kita boleh masukkan sedikit serbuk perasa, nak bagi ada rasa. Dan masak sehingga kuah mendidih. Barulah kita masukkan telur-telur yang dah digoreng tadi. Kalau masak sekali, tak dapatlah yang rangup-rangup kat tepi dia tu kan. Macam ni barulah sedap. Makan waktu sahur memang membuka selera. Kalau tak nak pedas, boleh kurangkanlah yang pedas-pedas cili-cili tu. Tapi macam ni memang just nice. Simple je, tapi menyelerakan. Korang wajib cuba.